Okey, sekarang ni Pak Ni nak pergi rumah Puan Sapura. Pak Ni nak pergi buat kejutan. Ni biasalah Pak Ni punya kejutan kan. So lepas tu kalau dah jumpa dia, tengoklah nak buat apa pula dengan diorang. Assalamualaikum. Boleh masuk? Ya Allah. Apa khabar? Baik. Memang terkejut gila. Memang tak sangka-sangka. Tak, sebenarnya saya tergamam. Sebab saya tak tahu yang sebenarnya Pak Ni yang datang. Pak Ni nak ajak pergi makan. Lepas tu Pak Ni nak bawa semua pergi shopping. Beli barang dapur. Pakaian ke. Kalau sudilah. Macam mana nak? Boleh. Kita tergamam yang betul. Pak Ni nak pergi kita orang ke? Tak adalah, jadilah family Pak Ni lepas ni. Alhamdulillah. Pak Ni nak tolong kita. Kita tak bergambar lagi dekat sini kan? Jom. Inilah, sekarang kan kita orang nak pergi makan. Kita orang nak pergi shopping. Allahumma barik lana lima razaqtana wa qina adzaban. Amin. Okey, kita nak makan dah. Kenyang tak? Alhamdulillah. Okey, sekarang ni seperti dengan Tahun Baru Cina, Pak Ni ada misi untuk anak-anak Pak Ni 3 orang ni untuk diorang agihkan duit ampau raya ni. Okey, tak banyak. Okey, bagi pada anak-anak kecil kat sini. Jangan kira bangsa lah, bagi je. Sebenarnya Pak Ni nak bagi dia orang rasa macam mana agaknya perasaan bila kita memberi, kan? Jadi inspirasi pada dia orang. Nanti belajar rajin-rajin, lepas tu kerja, dapat berada di puncak sana. Kita teruskanlah amalan memberi ni. Okey, sekarang kita nak pergi shopping. Mula-mula kita orang pilih je barang yang macam keperluan macam biasalah. Suddenly Pak Ni datang bawa satu troli penuh dengan semua barang. Macam very grateful lah. So thank you. Tengok bakul saya. Tengok bakul saya. Apa bakul awak? Kosong. Keperluan anak-anak. Alhamdulillah, semoga rezeki Pak Ni lagi bertambah dan bertambah. Okey, kita orang dah shopping. Enjoy tak? Enjoy. Yeah. Okey, sekarang ni kita nak balik. Kita nak bongkar balik apa yang kita beli. Okey. Ucap terima kasih betul-betul. Beli barang-barang. Pakaian untuk saya. Okey, rasa dah sebab barang-barang semua kita dah beli. Okay. Alhamdulillah, depan ni dapat berkongsi rezeki pada keluarga ni. Saya sudi
belanja barang dapur. Alah, apalah sangat. Sapura ada cerita dia dapat gaji dalam 500 bulan, lepas tu dapat bantuan daripada Batu Mal dan 300. Jadi Pak ni nak tambah lagi 500 setiap bulan untuk awak. Ya. Untuk permulaan 6 bulan pertama punya dulu sampai bulan Ogos. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah sedekah Pak Nil ini, berkongsi kesenangan dan juga kita berkongsi hati dunia. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang dapat kita kongsi bersama-sama Pak Nil dan juga anak-anak saya.